Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Ansafia binti Basri daripada program Diploma Kejuruteraan Mekanikologi. Jadi saya daripada kelas DLM 1B. Pada hari ini saya akan membentangkan tugasan bagi kursus DUS 10082 Akidah dalam Kehidupan dengan tajuk Penilaian Kefahaman Al-Quran, yang di mana topik penghayatan Al-Quran. Okey, tugasan ni adalah di bawah bimbingan pensyarah iaitu Encik Ahmad Ashraf bin Muhammad Azizi. Dalam pembentangan ini, saya akan menerangkan bacaan ayat Al-Quran, maksud ayat, huraian tafsir, pengajaran serta apa kaitannya dengan kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Okey, seterusnya adalah objektif pembentangan. Setiap pembentangan mesti ada objektif dia. Kalau buatlah, macam saya buat, alhamdulillah lah. Okey, sambung lah. Objektif pembentangan ini adalah untuk memahami ayat Al-Quran dengan lebih mendalam. Antara objektif utama ialah membaca ayat-ayat Al-Quran dengan tajwid yang betul serta memahami maksud yang terkandung dalam ayat tersebut. Selain itu, pembentangan ini juga bertujuan untuk menghuraikan pengajaran daripada ayat Al-Quran dan menghubungkannya dengan kehidupan seharian sebagai seorang Muslim. Melalui kefahaman terhadap ayat Al-Quran, kita dapat menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam menghadapi cabaran kehidupan. Kita kenalah menjadikan Al-Quran sebagai panduan. Okey, seterusnya adalah bahagian A, iaitu bacaan Al-Quran. Saya akan membaca 3 potongan ayat Al-Quran yang telah ditetapkan, iaitu pertama, surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Yang kedua, surah Al-Imran ayat 185 dan yang terakhir ialah surah At-Tahrim ayat 8. Pertama, saya akan bacakan surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Seterusnya, saya akan bacakan surah yang kedua, iaitu surah Ali Imran ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tawaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa khilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul urur. Okey, yang terakhir ialah surah At-Tahrim ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar yawma la yukhzillahu nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir.
Okey, daripada ayat-ayat yang saya telah baca tadi, kita dapat memahami bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan manusia atau kita tentang kehidupan, ujian, keperluan untuk bertaubat dan sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, untuk bahagian B pula, iaitu kefahaman atau tadabbur, saya pilih surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Okey, ayat ni dia menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan uji manusia atau kita lah dengan pelbagai ujian. Antara ujian yang disebut ialah ketakutan, kelaparan, serta kekurangan harta, jiwa dan hasil tanaman. Dan okey, saya akan terangkan maksud ayat 155 dahulu. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Sama tak dengan saya cakap tadi? Sama kan? Okey, sama Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar tu? Kitalah, insya-Allah. Dan seterusnya maksud ayat 156 yang berbunyi iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang bermaksud sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Okey, bila berdepan ujian ni kita kena sabar dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ayat seterusnya pula mengajar kita bahawa bila ditimpa musibah atau sebarang musibah lah, kesusahan, kita perlu ingat bahawa kita milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi ayat ni mengajar kita supaya tidak mudah berputus asa bila kita susah. Okey, seterusnya adalah huraian tafsir. Okey, huraian tafsir bagi surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 ni ialah kehidupan manusia memang penuh dengan ujian. Korang hidup tak ada ujian ke? Tu bukan manusia tu. Okey, sama, maafkan saya ya. Okey, setiap orang mesti akan diuji dalam hidup. Tak kira lah dalam bentuk apa. Sebagai contoh, ujian boleh datang dengan bentuk seperti masalah kewangan, kehilangan orang yang tersayang, apa lagi masalah kesihatan, tekanan belajar dan sebagainya. Tekanan belajar tu kita lah sebagai pelajar KKTM ke Maman. Maafkan saya, pelajar TVET marah ke Mamat. Okey, ujian ni bukan maksud Allah ni benci kita. Tapi tu adalah salah satu cara untuk menguji iman, sabar dan keteguhan kita sebagai hamba di dalam hidup. Ayat ni juga menunjukkan pentingnya sifat sabar. Orang yang sabar ketika diuji akan mendapat rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Korang bayangkan, sebab sabar korang mendapat banyak besar ganjarannya, pahala. Memanglah sekarang kita tak nampak pahala tu, tapi ia sangat berguna untuk di akhirat kelak. Okey, selain itu, kita perlu faham bahawa setiap ujian ni ada hikmahnya. Walaupun kita tak nampak hikmahnya pada awal, kita kena terus bersangka baik dengan Allah. Sebagai contoh lah kan, korang nak motor besar, tapi korang belum dapat. Tu ada hikmahnya juga. Sebab Allah tahu yang mana yang terbaik untuk kita. Jadi oleh itu, kita kenalah bersangka baik dengan Allah. Okey, slide seterusnya ialah pengajaran ayat. Daripada surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 ni, ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil. Antaranya ialah kita perlulah bersabar apabila diuji. Sebagai contoh, motor kita dicuri. Kita baru dapat gaji dan beli motor tu, tiba-tiba kena curi. Ada hikmahnya. Okey, selain itu kita hendaklah bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala selepas berusaha. Sebagai contoh yang saya bagi tadi, motor kita kena curi. Kita kenalah berusaha. Sebagai contoh, kita kenalah berusaha cari, report polis, dan kita hanyalah perlu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kita juga jangan mudah berputus asa apabila berdepan kesusahan. Janganlah berputus asa. Macam, motor aku kena curi. Faham tak maksud saya? Macam itulah. Seterusnya, kita perlu sentiasa berdoa
kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk minta kekuatan dan pertolongan. Kita mintalah dengan Allah, ya Allah kuatkanlah aku dan tolonglah aku. Akhir sekali, kita perlu yakin bahawa setiap ujian ada hikmahnya dan Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Sebagai contoh, mungkin motor yang kena curi tu mempunyai masalah-masalah. Contohnya kita beli second hand dan kita tak tahu ada masalah dengan motor tu. Lepas tu tiba-tiba kerajaan nak bagi kita motor. Contoh. Okey, seterusnya adalah aplikasi dalam kehidupan. Okey, pengejaran daripada ayat ni juga boleh diamalkan dalam kehidupan seharian, terutamanya sebagai seorang pelajar lah, iaitu saya dan kawan-kawan saya. Sebagai contoh, kita mungkin akan menghadapi tekanan dalam pembelajaran dan peperiksaan. Macam bila susah dalam pelajaran, kita tak sepatutnya putus asa. Sebaliknya, kita kena sabar dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Sebagai contoh, subjek matematik engineering susah. Lagi material engineering susah. Sebaliknya, cuba kita berusaha untuk memahami sesuatu topik tu. Janganlah susahnya, serabutnya, nak drop lah. Tak patut ya. Okey, selain itu, masalah kewangan juga boleh jadi cabaran bagi pelajar. Lagi-lagi orang yang duduk jauh daripada tempat yang dia belajar. Jadi kat situ agak susah lah. Tapi dalam situasi ni, kita boleh menyelesaikan dengan urus keuangan dengan baik. Kita kenalah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kalau berdepan masalah atau kehilangan orang tersayang pula, kita juga perlu belajar untuk terima ketentuan daripada Allah dengan sabar. Kerana apa? Sebab setiap yang hidup ni pasti akan mati. Sebab kita kan milik Allah. Kita kan kembali kepada Allah juga pada akhir-akhirnya. Okey, kesimpulannya, kita boleh amalkan ayat ini dengan sabar, usaha, doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, kita sudah hampir sampai penghujungnya, iaitu kesimpulan. Okey, sebagai kesimpulan, surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 yang di mana ayat yang saya pilih untuk tadabbur ialah mengajar kita bahawa ujian adalah sebahagian daripada kehidupan manusia. Oleh itu, kita perlulah bersabar dan yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala apabila menghadapi sebarang ujian atau sesuatu ujian. Kita juga perlu percaya bahawa setiap ujian mempunyai hikmah yang tersendiri. Macam saya buat contoh tadi, motor kena curi. Mungkin kisah kita tu diwarakan. Lepas tu ada orang baik nak tolong ke. Sebab kalau kerajaan tu sangatlah mustahil. Tapi okey, tak apa, kita sama. Selain itu, kita hendaklah sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak mudah berputus asa ketika menghadapi cabaran. Kesimpulannya, sebagai seorang Muslim, kita perlulah menghadapi setiap ujian dengan sabar, terus berusaha, berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, sekian sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana telah meluangkan masa bersama saya. Assalamualaikum.